إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين شهدت بالله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui setiap usaha dan niat, yang maha adil menilai setiap pengorbanan, yang maha pemurah memuliakan kejayaan. Pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan hati yang tunduk dan bersyukur kedatangan memohon keberkatan-Mu sepanjang hari apresiasi kecemerlangan Sekolah Bahasa Pulau Pasir Mandi tahun 2020. Hari ini diraihkan usaha yang tidak pernah jemu, hari dihargai pengorbanan yang tidak terlihat, dan hari disyukuri kejayaan yang Engkau izinkan berlaku. Ya Allah, kami panjatkan kesyukuran kepada-Mu atas kurniaan para guru, insan-insan mulia yang mendidik dengan sabar, membimbing dengan hikmah, menegur dengan kasih, memimpin dengan contoh teladan. Terimalah setiap ilmu yang dicurahkan sebagai amal soleh, setiap pelatihan sebagai ibadah, dan setiap ikhlasan sebagai pahala yang berpanjangan. Ya Allah, kurniakanlah pada guru kami kesihatan yang baik, kekuatan ketika dipuji, ketenangan ketika lelah, dan keikhlasan yang sesungguh. Angkatlah darjat mereka, luaskanlah rezeki mereka, dan muliakanlah hidupan mereka di dunia dan akhirat. Ya Allah, kami juga menadah doa buat anak-anak murid kami, mereka yang diraihkan hari ini, dan mereka yang masih berusaha tanpa mengenal putus asa. Jadikanlah kejayaan ini bukan noktah perjuangan, tetapi langkah awal menuju masa depan yang lebih gemilang. Kurniakanlah mereka akal yang cerdas, hati yang bersih, akhlak yang indah, serta jiwa yang kuat menghadapi cabaran kehidupan.